diameter ke atas. 40 diameter hingga ke 70. Paling sesuai 40, 70, 60 dah cukup super dah. Diameter saiz pokok. So kalau bawah dari tu kurang sikit kualitinya. Okay? So kalau kebanyakan korang tengok macam contoh ni mahagoni. Jati-jati macam ni baru dalam 30 diameter. Nanti boleh tunjukkan yang kualiti lagi rendah. Kayu-kayu kecil dibuat perabot. Tak ada masalah. Contoh tengok ni. Ni. Sikit. Boleh tunjuk Okay. Kalau korang tengok ni. Ini pun baru label 20 tahun. Bukan kayu yang besar tau. Tapi pun ni Boyjan boleh panjat. Sizing, finishing. Kalau kayu tu cukup kering. Ini sekurang-kurangnya mesti berbulan-bulan dikeringkan sebelum di finishing. Dan kalau finishing dia baik. Dan kalau korang tengok. Untuk color natural. Tapi color dia naik. Proses sembuh. Color susah geng. Boyjan boleh ceritakan kalau korang nak. Nak tahu macam mana boleh dapat kilat. Bukan seperti yang kita fikir iaitu. Alah tembak je lah kilat. Boleh kilat. Tak. Bermacam kali layer, berlayer-layer. Korang tahu kalau spray sikit kan dia kelabu asap kan. Tapi macam mana nak hasilkan sampai dia boleh kilat? Berapa layer agak-agak tu? Berapa layer? Kalau dia lapis secara smooth. Kalau main tala gitu, lika terlalu tebal pun senang terkopik. So ceritanya banyak. Kalau macam ni NC. Ini kayu jati kampung biasa. Kalau korang nak tahu kayu jati kampung ni dia punya ni lebih gelap. Ini dia gelap sikit. Okey, ni gelap, ini putih. Kalau kayu jati yang baik sikit, ni bukan terbaik Ini pun masih bagi Boyjan label tak power lagi lah. Color dia agak gold coklat sikit. Dia bukan gelap hitam macam ni. Kalau color walaupun besar kalau korang tengok, ada gelap hitam ni kebiasaannya jati rakyat yang duduknya dekat kawasan yang lembap, yang senang besar. Jati yang terbaik dekat Asia ni first Myanmar, nombor 2 lebih kurang ke Kepulauan Jawa lah, dekat Kabupaten Blora. Sebab tu nak tahu, senang je. Tengok produk Boyjan, mana yang dari Blora, Boyjan ada surat dia. Datang, Boyjan tak boleh tunjuk dekat media sosial lah. Datanglah nanti. Boyjan tunjuk wood slab ke apa segala. Daripada mana Boyjan beli, kawasan dia ada surat dia. Untuk jati yang super ni ada surat. Macam semalam Boyjan didatangi orang yang memang biasa pergi Jafara. Itulah kakaknya ambil kabinet 16,000. Dia pelik tengok Boyjan ada kepingan yang besar dekat Indonesia, dekat sini. Boyjan ada jati 100 lebih tahun. Boyjan ada simpan. Tapi kita nak show off dekat media bukan main benar-benar show off. Kita ada surat dia geng. So alhamdulillah Boyjan dapat jumpa customer dengan peniaga-peniaga dekat Indonesia. Ilmunya banyak lah untuk Boyjan kongsi dengan korang.